Sekarang boleh taruh gula. Okey, taruh gula. Jom. Wah. Baik, Assalamualaikum semuanya. Hari ni kita nak buat kuih apa, Mak? Makmur badam. Jom, bahan-bahannya. Ramuan ni sama macam ketat juga. Oh, peminat. Kalau tak tahu baca, tengok tongnya je lah. Kata aku tak tahu baca, tengok tong. Mak tengok tong, Mak beli. Wah, bagus. okey. Senang bekerja. 2 biji 2 biji telur. telur. Okey. Okay, kalau satu ini tepung 1 kilo. Tapi kalau dah keras, tepungnya kurangkan. Jangan 1 kilo satu kali kacau. Sikit-sikit. Oh. Mak, ni tepung apa? Tepung gandum. Tepung gandum. Ini badamnya ya. Badam. Tengok apa badam. brand? Almond Blanche Diced. Ni badamnya sangar. Kena sangar. Oh, sangar dulu. Dah sangar, blend. Blend. Oh, ni dah jadilah. So, Pasal ni dah blend. kalau tak blend dia kasar. Tengok. Dah blender, taruh gula halus. Bila Mak blend, Mak taruh gula. Berapa banyak gula? Gula secukupnya. Badam ni satu Setengah. bungkus setengah. Satu bungkus setengah. Ini. Maknanya 750 lah. Tapi kalau ada lebih, apa awak nak buat? Tak tahu? Tak tahu, Mak. Tak tahu. Tak tahu. Buat apa? Buat kuih sate, kuah sate campur. Sedap. Wah. Kalau ada lebih. Okay. Saya kalau ada lebih, masak kuah sate saya campur je. Sedap. Bagus lah. Jangan buang lah, kita buang-buang makanan tak boleh. Betul. Membazirkan. Tengok mak saya. Dia punya kepandaian dia lebih. Jadi barangnya simple je. Simple. Ni jangan buang dulu, buat macam semalam. Jadi tak buang-buang kan. Dia punya sendok ni. Okay, silakan. So, kita taruh creamery butter ni. Tengok je dah sedap. Dah blend. Dah blend? Dah boleh? Telur 2 biji, ambil kuningnya ya. Kuningnya saja. Ini orang lama punya style. Boleh blend ni. Boleh. Okay, 2. Okay, sekarang nak taruh 2 telur tadi, telur kuning. Dah masuk. Cantik. Jangan membazir, yang tu boleh gunakan. Jadi naik. Kasi naik. Nak pakai tangan? Yang itu kau kasih tengah. Okey. Dah? Ya. Okey. Jadi mana taruh tepung sikit-sikit. Ni tak boleh lama-lama. Kalau lama-lama dah buang minyak. Oh, cara mak saya taruh sikit-sikit. Boleh. Mana pakai tangan? Okay, pakai tangan tu. Saya cuci tangan. Ikut dengan kata jangan langgar resepi. Ikut cara orang. Ini lebih sedap dari semarak. Oh, ya? Tak ada campuran. Sekarang kau boleh dengan. Oh. Sekejap mak, saya buat sini. Tengok. Okey, dah tu tambah lagi. Dia anggaran 1 kilo ini. 1 kilo banyak ni. Ni kalau dengan tangan baru bagus Tambah lagi sampai dirasa dah macam tak melekat. Tapi ini keras tak apa. Keras tak apa? Dia sedap. Oh. Okey lagi mak. Selagi dia melekat kat tangan saya tu belum ready lah. Yang mak saya ajar. Tepinya tu kok korat. Kau kasi gini lah, jadi tak melekat. Nanti. Gitu.
Dia dah tak melekat dah. Tengok dia dah tak melekat. Aku nak tengok keras ni. Quality check, quality control. Sikit lagi dah. Sekali lagi Tepi-tepinya kau. Tapi kau dah itu taruh sini. Ni dah okey. Taruh sini. Nanti tengok. Mak rasa dulu. Ya, dah boleh. Dah boleh. Banyak kau tengok. Satu tim. Okey, kau kata gini. Sini Ya. Sekarang kita uli lagi. Uli balik. Tak pernah sana. Ni baru betul mak. Tak kuning sangat ni. Okey lah mak. Okey, so dua dah jadi better banding dengan yang lain kan. Tengok mak saya selalu tutup ni. Jadi dia tak kering. Boleh? Tengok mak saya punya sepit-sepit. Tengok. Tunjuk kamera mak. Tengok. Sepet-sepetnya. Macam-macam ni tahun berapa mak beli? Ini tahun saya muda-muda. Masya Allah sampai sekarang mak simpan Semua bekas dari muda-muda simpan. Mari saya tengok kejap. Apa tu namanya? Tisu. Waktu mak muda lagi dah ada benda ni. Sekarang gini, ini satu kali jepit, satu kali taruh tepung. Kotak dia tak jadi. Jadi ni isinya kat sini. So Dia tak melekat. dah okey lah ni. Ini senang aja ni. Pakai acuan tangan aja. Wah, banyak. Bagus. Tengok mak saya sepit Mana bikin daun punya kan? Kalau nak jadi daun, kau gini aja. Kau pegang sini, dia jadi daun. Macam mana? Pegang mana? Ke tepi. Sekarang nak sepit. Tu dia. Tengok. Lama ni style. Tak apa, sepet tak cantik. Pasal nak taruh itu kan. Gula. Sebenarnya aku tak berapa nampak dia. Oh ya, saya sepit nanti. Kena pakai selai mata. Tengok mak saya buat. Saya tunjukkan Satu kali sepit, satu celok. Okey. Tengok. Dah jadi. Tengok dia punya style dia. Jadi kalau gini kan, kena lap. Tengok lap benda tu. Jadi dia boleh melekat, boleh cantik. Okey, boleh. Tengok. Okey tak? Tengok. Jadi tak? Not bad kan? Mak? Boleh lah. Boleh lah. Nanti kau nak tahu gula atas saya tak nampak. Jadi tak nampak sangat. Boleh tak? Kau sepet bawahnya dulu. Kasih bulat. Bawah tepi baru atas. Sepit tepi dulu.
Kasih garam. Ni kalau nak buat bunga punya. Jangan kasih temu, Mi. Oh, okey. Saya lupa. Kalau tak temu dia gini ya. Kasih sengit sikit. Kau tengok itu. Boleh. Okey, kemudian kita bergerak ke atas pula. Betul kata mak saya, jangan ditemukan. Bunga lawa cuma dia orang tak nak makan teh. Ya. Bukan buat makmur. Tapi makmur kan daun. Tengok. Tengok, cantik. Kau tengok. Boleh. Boleh? Jadi. Okey, tengok kita dah dapat. Tengok berapa satu dulang ni. Bila you buat pertama kali memang sepitannya tak cantik. Tapi lama-lama kelamaan dia jadi lawa. Boleh jadi rose lagi, tengok. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak bakar. Okey, tengok dah ready. Mak boleh masuk? Boleh? Okey, jadi panasnya berapa, Mak? Panasnya? Ini dah betul. 150. Jadi ini nak. Okey, atas bawah. Dah semua dah betul. 30 minit. Wah, ni 90 minit, Mak. Tak, nanti dia 20 minit dia berhenti. Dia berhenti. Oh, okey. Okey. Mari kita tunggu, nak kena jaga ni. Tengok. Mak saya akan tetap jaga. Tengok. Macam menatang air yang penuh, Dia akan jaga. Besar-besar mak dia kembang. Mungkin kita buat besar sangat. Oh, dia dah kembang. Tak apalah. Sepatutnya kecil kan. Dia dah kembang lah. Fokus pada ni. So ni dah jadi ni. Masya Allah. Ini yang dah masak. Okay, silakan mak. Sekarang mak nak letak gula. Mak nak letak gula. Okay. Boleh taruh. Silakan. Tengok gulanya. Ya, sekarang boleh taruh gula. Okay, taruh gula. Jom. Wah. Gulanya tak berkat. Tengok, best lah. Wah. Cantik mak, macam snow mak. Macam salji mak. Kita tunggu sejuk. Okey. Wah, best. Cantik, cantik, cantik. Wah. Apa perasaan mak dah masak ni? Bagus? Alhamdulillah. Ini kurang gula. Ya, nanti kita letak lagi. Tengok. Ni rose-nya pun dah jadi. Rose-nya tengok ni. Bukan main lagi. Ya, wah, bukan rose cantik. Wah, tengok. Kau bilang anak kau. Ni bunga rose, ni pokoknya. Ya, ini daunnya. Tapi pokoknya nenek belum cipta. Tak
Nanti nenek cerita pokok jari lari. Tengok. Wah, dapat satu botol. Yes. Nasihat mak ada tak macam mana nak buat? Sebenarnya buatnya senang. Okey, yalah saya tengok pun senang alhamdulillah. Tapi sepitnya susah juga. Sepitnya yang lambat. Buatnya senang. Simple aja kan. Macam kuih tart samalah. Yalah. Dia punya ramuannya sama dengan kuih tart. Jadi mak terima kasih banyak-banyak ajar saya buat ni. Jadi anda Sama-sama kasih. Jadi bagi mereka yang nak cuba silakan. Mak izinkan kan diorang cuba? Boleh, insyaAllah boleh. InsyaAllah. Jadi kita jumpa lagi semuanya. Ilmu mesti nak bagi kat orang. Betul. Kalau dibagi kat orang, makin bertambah. Betul. Jadi kongsi ilmu ni kepada mereka yang perlu tahu. Saudara mara, adik-beradik, orang yang tersayang. Okey? InsyaAllah. Okey, Jumpa lagi. bye-bye.